Tuan-tuan, mulakanlah tabungan walaupun gaji tak cukup. Ya, walaupun gaji tak cukup pun menabung juga. Walaupun ikut logiknya, nak menabung macam mana kalau gaji tak cukup? Nak menabung macam mana kalau hutang pun masih banyak? Nak menabung macam mana kalau kos harga barang semakin naik? Tak kisah apa alasan pun, saya tak ragu-ragu untuk sarankan sesiapa saja mula menabung. Nak kaya, kena menabung. Mulakan dulu menabung, sebab dari tabungan itulah akan berlaku keajaiban dalam kewangan. Antara keajaiban yang akan berlaku ialah kita akan berpada-pada dalam berbelanja. Kita tak gemar lagi buat hutang baru. Kita lebih bermotivasi tingkat kewangan sendiri. Dan otak kita akan mula kreatif dan ligat cari jalan tingkatkan pendapatan. Dan tak lagi sekadar berpasrah atau berputus asa menyalahkan takdir sebelum berusaha sehabis baik. Pengalaman mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dalam membimbing penyimpan emas. Mereka semua yang berjaya dalam misi ubah hidup 1000 keluarga adalah mereka yang mulakan langkah pertama, iaitu mulakan tabungan dulu dengan bajet yang kecil. Lepas tu obses mencari ilmu untuk tingkatkan kewangan diri sendiri. Ambil langkah yang betul, kemudian terus buat perkara yang betul dengan sabar. Setiap dari kita pasti akan berjaya nanti. Nak mula menabung dengan ilmu? Sila DM saya untuk saya bantu buat pendaftaran secara percuma. Terima kasih.